Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk memulakan pembincangan kami, marilah kita memahami terlebih dahulu latar belakang keagungan bahasa Melayu sebagai asas kepada topik yang kami bawa pada hari ini. Bahasa Melayu telah membentuk identiti dan tamadun bangsa sejak beribu tahun dahulu. Kewujudannya telah dikesan sejak abad ke-7 Masihi. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu berkembang pesat sebagai bahasa lingua franca di seluruh rantau Nusantara. Ia menjadi medium penting dalam urusan antarabangsa. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu memiliki kekuatan budaya dan daya hidup yang sangat luas. Namun begitu, semasa era penjajahan British, kedudukan bahasa Melayu mula terjejas akibat pengaruh bahasa Inggeris yang mendominasi sistem pentadbiran dan pendidikan. Walaupun begitu, semangat perjuangan tokoh-tokoh bahasa tidak pernah padam. Mereka terus berusaha mengembalikan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Setelah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu akhirnya diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Ia menjadi simbol penyatuan rakyat pelbagai kaum serta lambang jati diri. Kini, di era globalisasi digital, bahasa Melayu terus berfungsi sebagai wadah penyebaran ilmu, tetapi juga sebagai bahasa moden yang terus berkembang seiring kemajuan dunia. Justru, dalam pandangan kami akan menelusuri peranan dan pemikiran tokoh-tokoh bahasa Melayu pada zaman pra-merdeka dan pasca merdeka yang menjadi tunjang kepada keunggulan bahasa Melayu yang kita warisi pada hari ini. Objektif pertama kami adalah untuk mengenal pasti tokoh-tokoh bahasa Melayu yang berperanan besar dalam dua era penting, iaitu era pra-merdeka dan era pasca merdeka. Tokoh-tokoh ini bukan sahaja ahli bahasa, tetapi juga pejuang intelektual yang meletakkan asas kepada pembinaan jati diri bangsa melalui bahasa. Objektif kedua ialah untuk menjelaskan sumbangan dan peranan tokoh-tokoh tersebut dalam memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu. Pada zaman pra-merdeka, perjuangan mereka lebih tertumpu kepada mengembalikan martabat bahasa Melayu yang ditekan oleh penjajahan. Manakala pada zaman pasca merdeka, perjuangan mereka diteruskan dengan usaha untuk memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu dalam pendidikan serta pentadbiran negara. Objektif ketiga kami ialah untuk meneliti pemikiran tokoh-tokoh bahasa ini yang sering menekankan nilai keilmuan, budaya dan semangat kebangsaan. Melalui pemikiran mereka, kita dapat memahami bagaimana bahasa Melayu tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol maruah, ilmu dan perpaduan bangsa. Baiklah, setelah kami menerangkan objektif utama kajian, kami akan menjelaskan pula konsep utama tugasan ini yang berbaksikan kepada KPPB, iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, serta mengaitkan ini dengan Big Idea, iaitu keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. Konsep KPPB memberi tumpuan kepada pembelajaran yang benar-benar bermakna. Ia bukan sekadar memperoleh fakta, tetapi memahami nilai dan makna di sebalik suatu ilmu. Dalam konteks tugasan ini, kami tidak hanya menghafal nama tokoh bahasa, tetapi berusaha memahami perjuangan dan pemikiran mereka secara mendalam. Melalui pendekatan ini, kami dapat melihat bagaimana sumbangan tokoh-tokoh bahasa memberi kesan langsung terhadap kehidupan masyarakat, sistem pendidikan dan pembangunan bangsa. Pembelajaran bermakna membolehkan kami berfikir secara kritikal, kreatif dan reflektif, sama seperti tokoh-tokoh yang kami kaji, yang menjuang dengan idea, penulisan dan tindakan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, Big Idea bagi tugasan ini adalah keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. Frasa ini membawa maksud bahawa kemampuan seseorang berkomunikasi dengan bahasa yang baik, sopan dan berkesan menggambarkan kepribadian serta kecerdikan bangsa. Dalam dunia digital hari ini, di mana komunikasi berlaku pantas melalui media sosial, email dan aplikasi, kematangan bahasa akan menjadi penentu kepada imej dan maruah bangsa. Oleh itu, saya melihat perjuangan tokoh-tokoh bahasa pada zaman dahulu masih relevan. Jika dahulu mereka memperjuangkan bahasa melalui penulisan, buku dan institusi pendidikan, kini menjadi tanggungjawab kita pula untuk memastikan bahasa Melayu terus digunakan dengan betul.
dan beradab di ruang digital. Maka melalui konsep KPPB dan Big Idea ini, kami dapat memahami bahawa perjuangan tokoh bahasa bukan sekadar sejarah, tetapi juga menjadi panduan untuk membina masyarakat Malaysia Madani yang bijak, beradab dan berilmu melalui kekuatan bahasa. Sebelum kita mengenali tokoh-tokoh bahasa yang menjadi teras pembentangan ini, marilah kita menelusuri dahulu latar belakang zaman Pramerdeka, iaitu zaman sebelum negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada waktu itu, Tanah Melayu masih berada di bawah pemerintahan penjajah British dalam sistem pentadbiran dan pendidikan. Bahasa Inggeris digunakan secara meluas, manakala bahasa Melayu dianggap sekadar bahasa rakyat biasa yang tidak mempunyai nilai akademik yang tinggi. Walau bagaimanapun, dalam kalangan orang Melayu, bahasa ini tetap hidup dan terus digunakan dalam kehidupan seharian. Ketika penjajahan semakin mencengkam, muncul golongan ilmuwan dan pejuang bahasa yang mula menyedari bahawa bahasa adalah asas kepada kebangsaan. Mereka berpendapat selagi bahasa Melayu tidak dimartabatkan, bangsa Melayu tidak akan mampu berdiri megah di bumi sendiri. Maka pada awal abad ke-20, muncul gerakan kebangkitan bahasa melalui penulisan buku, majalah, ceramah dan penubuhan bahasa. Usaha ini melahirkan kesedaran baharu bahawa perjuangan kemerdekaan bukan hanya bersenjata, tetapi juga melalui pena dan kata. Tokoh-tokoh seperti Pendeta Za'bah, Pendeta Ismail Hussein dan beberapa sejarah lain memainkan peranan besar dalam membangunkan sistem tata bahasa, ejaan dan penulisan bahasa Melayu moden. Mereka berjuang untuk menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa ibunda tetapi juga bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan bahasa bangsa merdeka. Justru, zaman Pramerdeka ini boleh dianggap sebagai zaman kebangkitan yang menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu. Hasil perjuangan tokoh-tokoh inilah yang membolehkan kita hari ini menikmati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Tokoh pertama yang akan kami huraikan ialah Pendeta Za'bah ataupun nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangunkan bahasa Melayu moden. Za'bah bukan sekadar seorang guru atau ahli bahasa, tetapi juga seorang pemikir, pejuang bangsa dan reformis masyarakat Melayu. Sejak muda, beliau amat mencintai bahasa dan menggunakan penulisan sebagai senjata perjuangan untuk membangkitkan kesedaran orang Melayu terhadap pentingnya ilmu dan jati diri bangsa. Semangat terbesar beliau ialah penciptaan sistem ejaan Za'bah pada tahun 1933. Sistem ini menjadi asas kepada ejaan rumi bahasa Melayu moden yang digunakan secara meluas sehingga tahun 1972 sebelum digantikan dengan ejaan baharu Malaysia Indonesia. Selain itu juga, beliau menulis karya ilmiah yang sangat penting iaitu Pelita Bahasa Melayu dalam 3 jilid. Karya ini menjadikan rujukan utama dalam pengajaran tata bahasa di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Melalui karya tersebut, Za'bah memperkenalkan kaedah analisis bahasa yang sistematik dan mudah difahami oleh pelajar dan guru. Pemikiran Za'bah amat jauh ke depan. Beliau menegaskan bahawa bahasa ialah cerminan kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, bangsa yang mengabaikan bahasanya akan kehilangan jati diri dan maruah. Oleh sebab itu, beliau menyeru supaya orang Melayu memperkukuhkan bahasa sendiri dan menjadikannya bahasa ilmu agar mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Selain perjuangan bahasa, Za'bah juga seorang penulis esei yang amat tajam pemikirannya. Dalam tulisannya seperti Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri dan Falsafah Takdir, beliau menegur sikap malas dan kebergantungan orang Melayu terhadap penjajah. Teguran itu lahir daripada rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa dan keinginan untuk melihat masyarakat Melayu maju melalui pendidikan dan penguasaan bahasa. Pendeta Za'bah meninggalkan warisan besar bukan hanya dalam bentuk buku dan ejaan, tetapi dalam bentuk kesedaran bangsa. Beliau telah membuktikan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga kekuatan yang mampu membina tamadun dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan. Oleh itu, jasa dan pemikiran Za'bah harus terus dihargai kerana beliau adalah pelopor yang mengubah wajah bahasa Melayu menjadi lebih teratur, berilmiah dan bermaruah.
kedua pula ialah Pendeta Dr. Ismail Hussein, seorang sarjana bahasa dan kebudayawan yang sangat berjasa dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu selepas kemerdekaan. Beliau dilahirkan pada tahun 1932 di Yan, Kedah. Semasa kecil, beliau sudah menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa dan kesusasteraan Melayu. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Malaya, beliau berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka dan kemudian menjadi antara tokoh penting yang memperkukuh institusi itu sebagai pusat perjuangan bahasa kebangsaan. Pendeta Ismail Hussein juga bukan sekadar ahli akademik, tetapi juga seorang pemimpin pergerakan bahasa. Beliau mengetuai GAPENA, iaitu Gabungan Penulis Nasional Malaysia, yang menyatukan pelbagai kesatuan penulis dari seluruh negeri. Melalui GAPENA, beliau menganjurkan pelbagai kongres bahasa dan persuratan Melayu yang menjadi platform penting untuk membincangkan masa depan bahasa Melayu di Malaysia dan dunia. Antara sumbangan besar beliau ialah memperjuangkan pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan supaya bahasa Melayu benar-benar digunakan dalam sistem pendidikan tinggi, pentadbiran kerajaan dan bidang ilmu. Bagi beliau, perjuangan bahasa tidak berhenti selepas merdeka. Ia perlu diteruskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa tamadun moden. Falsafah perjuangan beliau amat mendalam. Beliau percaya bahawa bahasa dan kebudayaan tidak boleh dipisahkan. Menurutnya, sekiranya bahasa Melayu ditinggalkan, maka runtuhlah akar budaya dan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, beliau menolak pengaruh keterlaluan bahasa asing dalam sistem pendidikan dan penulisan. Di bawah pimpinan beliau, GAPENA dan DPP menjadi wadah penyatuan intelektual Melayu, penulis dan sediakawan yang memperjuangkan martabat bahasa di peringkat nasional dan antarabangsa. Pendeta Ismail Hussein juga terkenal dengan pemikirannya yang berpandangan jauh. Beliau mahu melibat bahasa Melayu tidak hanya menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia, tetapi juga sebagai bahasa ilmu di rantau Nusantara. Hasil perjuangan beliau telah melahirkan ramai generasi penulis, sarjana dan penggiat bahasa yang meneruskan semangat perjuangan bahasa hingga hari ini. Oleh itu, jelaslah bahawa Pendeta Dr. Ismail Hussein ialah tokoh yang menyambung api perjuangan Sabah, iaitu membawa bahasa Melayu keluar dari sepadan bangsa menuju ke pentas dunia. Tokoh ketiga yang kami pilih ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan dan pemimpin yang bukan sahaja membawa kemajuan ekonomi negara tetapi juga memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Tun Dr. Mahathir dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Alustar, Kedah. Beliau merupakan tokoh politik dan pemikir yang mempunyai visi jauh ke hadapan tentang masa depan bangsa dan negara. Sepanjang kepimpinannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat, beliau sentiasa menegaskan bahawa kemajuan sesebuah bangsa tidak akan bermakna sekiranya bahasa dan budaya sendiri ditinggalkan. Dalam banyak ucapannya, beliau sering menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah lambang identiti nasional dan asas kepada perpaduan rakyat. Oleh sebab itu, beliau memberikan penekanan besar kepada penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan dan bidang ilmu. Salah satu sumbangan penting beliau ialah memperkukuh peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sebagai badan utama pembangunan bahasa kebangsaan. Di bawah kepimpinannya, kerajaan memperkayakan terbitan istilah sains, teknologi, ekonomi dalam bahasa Melayu. Tun Dr. Mahathir juga menekankan bahawa bahasa Melayu harus menjadi bahasa ilmu dan kemajuan, bukan hanya bahasa komunikasi harian. Oleh itu, beliau menyokong pelaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu pada peringkat awal. Beliau turut memperkenalkan dasar penerapan nilai-nilai Islam dan bahasa kebangsaan dalam urusan kerajaan bagi membina jati diri nasional yang kukuh. Melalui dasar ini, semua urusan rasmi kerajaan digalakkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama komunikasi. Dalam pandangan Tun Mahathir, kemajuan bangsa hanya akan kekal sekiranya rakyat menghargai bahasa mereka sendiri. Menurutnya, bangsa yang maju ialah bangsa yang tidak malu menggunakan bahasa sendiri. Oleh itu, perjuangan beliau membuktikan bahawa pembangunan negara dan permartabatan bahasa Melayu boleh berjalan seiring. Bahasa Melayu bukan penghalang kemajuan, sebaliknya menjadi alat kekuatan bangsa dan lambang kedaulatan negara. Jelaslah bahawa Tun Dr. Mahathir bukan sahaja pemimpin negara, tetapi juga pemimpin bahasa yang menjadikan perjuangan bahasa sebahagian daripada perjuangan membina Malaysia yang moden.
setelah kita menelusuri perjuangan tiga tokoh besar, Pendeta Za'bah, Pendeta Ismail Hussein dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita dapat melihat satu benang merah yang menghubungkan mereka, iaitu semangat memperjuangkan bahasa Melayu sebagai teras jati diri bangsa. Walaupun mereka hidup dalam zaman dan konteks yang berbeza, namun perjuangan mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Pendeta Za'bah ialah pelopor perjuangan bahasa di zaman pra-merdeka. Beliau menumpukan usaha untuk membina asas kukuh bahasa Melayu melalui sistem ejaan dan tata bahasa moden. Dalam suasana penjajahan British, Za'bah menggunakan ilmu dan penulisan sebagai senjata menentang penjajahan dan membangkitkan kesedaran bangsa. Perjuangan ini kemudian disambung oleh Pendeta Dr. Ismail Hussein pada era pasca merdeka awal. Beliau memperjuangkan bahasa Melayu ke peringkat organisasi dan nasional. Melalui GAPENA dan DBP, beliau menyatukan para penulis dan cendekiawan agar terus memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan bangsa. Beliau berjaya membina satu gerakan bahasa yang berwibawa, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh Nusantara. Seterusnya, perjuangan ini diteruskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada era moden dan globalisasi. Sebagai pemimpin negara, beliau memastikan perjuangan bahasa Melayu diterjemahkan dalam bentuk dasar dan pelaksanaan. Melalui dasar pendidikan dan pentadbiran, beliau memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan dan bahasa ilmu sekolah serta di universiti. Jika kita lihat secara keseluruhan, ketiga-tiga tokoh ini memainkan peranan yang saling melengkapi, iaitu Pendeta Za'bah mewujudkan asas bahasa, Ismail Hussein memperkukuh gerakan bahasa dan Tun Dr. Mahathir Mohamad memantapkan pelaksanaan bahasa. Tanpa usaha mereka, bahasa Melayu mungkin tidak mencapai kedudukan istimewa seperti hari ini sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perpaduan negara. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa perjuangan bahasa Melayu bukan perjuangan individu semata-mata, tetapi perjuangan berterusan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Inilah kesinambungan perjuangan yang membuktikan bahawa bahasa Melayu sentiasa hidup berkembang dan terus menjadi nadi bangsa Malaysia. Setelah kita mengenali perjuangan tokoh-tokoh bahasa Melayu seperti Pendeta Za'bah, Pendeta Ismail Hussein dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, jelaslah bahawa perjuangan mereka bukan sekadar memperjuangkan bahasa, tetapi juga membentuk jati diri dan perpaduan negara bangsa Malaysia. Yang pertama, bahasa Melayu menjadi bahasa perpaduan nasional. Dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, bahasa Melayu berperanan sebagai jambatan komunikasi antara kaum Melayu, Cina, India dan etnik yang lain. Ia menjadi simbol kesatuan yang membolehkan rakyat hidup harmoni di bawah satu identiti bahasa. Yang kedua, hasil perjuangan tokoh-tokoh bahasa menjadikan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi di negara Malaysia, khususnya di bawah Perkara 152. Ini bermaksud bahawa bahasa Melayu digunakan dalam pentadbiran kerajaan, pendidikan dan urusan rasmi negara. Yang ketiga, bahasa Melayu membina identiti nasional dan semangat patriotisme. Melalui bahasa yang sama, rakyat berkongsi nilai, adat dan budaya yang membentuk jati diri bangsa Malaysia. Bahasa ini menjadi wadah yang menghubungkan rakyat dengan sejarah, perjuangan kemerdekaan dan nilai kemanusiaan. Yang keempat, bahasa Melayu juga berperanan sebagai alat penyebaran ilmu dan budaya tempatan. Melalui sistem pendidikan, buku teks, penulisan ilmiah dan media massa, bahasa Melayu menyebarkan pengetahuan yang sesuai dengan acuan budaya Malaysia, sekaligus melahirkan generasi berfikiran global tetapi berjiwa tempatan. Seterusnya, bahasa Melayu memperkukuh komunikasi dalam pentadbiran, pendidikan dan sosial. Penggunaan bahasa yang sama memudahkan penyampaian dasar kerajaan, urusan rakyat serta pelaksanaan sistem pendidikan yang seragam di seluruh negara. Di samping itu, bahasa Melayu menjadi simbol kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ia menandakan bahawa Malaysia mempunyai identiti sendiri dan tidak bergantung kepada bahasa penjajah untuk memerintah atau berfikir. Hari sekali, di peringkat antarabangsa, bahasa Melayu menjadi bahasa diplomasi dan kebanggaan serantau. Ia digunakan di negara-negara jiran seperti Brunei, Indonesia dan Singapura. Kesimpulannya, perjuangan bahasa Melayu bukan hanya soal komunikasi, tetapi soal jati diri, perpaduan dan kedaulatan bangsa. Selagi bahasa ini dijunjung tinggi,
maka semangat negara bangsa Malaysia akan terus hidup dan berkembang. Walaupun bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, namun dalam era globalisasi hari ini, kita masih berhadapan dengan pelbagai cabaran besar untuk terus memartabatkannya. Cabaran pertama ialah pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris. Dalam sektor pendidikan, perniagaan dan teknologi, penggunaan bahasa Inggeris semakin meluas kerana dianggap sebagai bahasa antarabangsa yang membawa nilai ekonomi. Walaupun penggunaan bahasa asing penting, tetapi dominasi yang keterlaluan menyebabkan bahasa Melayu seolah-olah terpinggir di tanah air sendiri. Cabaran kedua ialah sikap masyarakat sendiri. Ada segelintir rakyat yang beranggapan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai nilai global dan tidak sesuai dalam urusan profesional. Sikap ini menyebabkan penggunaan bahasa Melayu terhad kepada urusan tidak rasmi, sedangkan bahasa ini sepatutnya menjadi bahasa kebangsaan nasional dalam semua bidang. Cabaran ketiga ialah bahasa Melayu masih kurang digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Kebanyakan istilah dan bahan rujukan saintifik masih dalam bahasa Inggeris. Akibatnya, pelajar dan penyelidik menghadapi kesukaran untuk menghasilkan karya ilmiah berkualiti dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita berdepan dengan dominasi media sosial dan digital. Dalam platform seperti TikTok, Instagram dan Twitter, banyak pengguna mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, mewujudkan apa yang kita panggil sebagai bahasa rojak. Fenomena ini jika dibiarkan boleh menghakiskan aslian dan keindahan bahasa Melayu. Akhir sekali, pengaruh globalisasi budaya turut menjadi ancaman. Filem, muzik dan kandungan luar negara membawa bersama bahasa dan budaya asing yang mudah mempengaruhi cara berfikir dan bertutur masyarakat. Jika kita tidak berhati-hati, bahasa Melayu akan semakin dipinggirkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, cabaran-cabaran ini perlu ditangani dengan bijak dan berterusan melalui dasar pendidikan serta kesedaran masyarakat. Hanya dengan usaha bersama, bahasa Melayu dapat terus berdiri megah dalam dunia yang semakin global. Selepas kita meneliti pelbagai cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam era globalisasi, kini marilah kita lihat pula beberapa langkah penting untuk memperkukuh dan memartabatkannya semula agar berdaya saing. Langkah pertama ialah dengan memperkasakan dasar bahasa kebangsaan. Dasar ini perlu ditegaskan semula dalam semua sektor, sama ada kerajaan, swasta atau pendidikan. Setiap institusi harus memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul dalam keputusan rasmi, dokumen, papan tanda dan komunikasi dalaman. Ini penting supaya bahasa Melayu terus menjadi bahasa kerja dan bukan sekadar simbol rasmi. Langkah kedua ialah memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi. Universiti di institusi penyelidikan perlu menghasilkan lebih banyak buku teks, jurnal dan bahan ilmiah dalam bahasa Melayu. Dengan cara ini, bahasa kita tidak hanya terhad kepada bidang sastera dan kemanusiaan, tetapi menjadi bahasa ilmu yang maju. Seterusnya, kita harus memartabatkan karya ilmiah dan kesusasteraan Melayu di peringkat antarabangsa. Hasil karya dalam bahasa Melayu wajar diterjemah ke bahasa lain agar dunia mengenali keindahan dan nilai intelektual bangsa kita. Pada masa yang sama, karya luar juga boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu supaya masyarakat kita terus berilmu tanpa mengorbankan jati diri bahasa. Selain itu, institusi bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka perlu memainkan peranan lebih aktif dalam mengawal mutu bahasa seperti mempromosikan penggunaannya di media dan sektor ekonomi. Program seperti Bulan Bahasa, Sayembara Penulisan dan Gerakan Cintai Bahasa wajar diteruskan dan diperluas kepada generasi muda. Akhir sekali, kita perlu mewujudkan kerjasama serantau antara negara Nusantara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Bahasa Melayu sebenarnya ditutur oleh lebih 300 juta penduduk di rantau ini. Jika semua negara ini bekerjasama memperkukuh penggunaannya, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa serantau yang berpengaruh seperti bahasa Arab dan Inggeris. Kesimpulannya, memperkukuh bahasa Melayu bukan tanggungjawab pihak tertentu sahaja, tetapi tanggungjawab bersama. Dengan kerjasama rakyat, kerajaan dan institusi bahasa, kita boleh memastikan bahasa Melayu terus menjadi kebanggaan bangsa di era globalisasi yang mencabar ini. Sebagai penutup pembincangan kami pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati erti sebenar perjuangan bahasa Melayu yang telah kita bincangkan dari awal tadi. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jiwa bangsa dan nadi perpaduan negara. Ia menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum di bawah satu payung kebangsaan. Tanpa bahasa yang sama, sukar untuk kita membina kefahaman, keharmonian dan semangat cintakan
tanah air. Bahasa Melayu. Tokoh-tokoh bahasa seperti Pendeta Jaafar, Pendeta Ismail Hussein dan Tun Dr. Mahathir Mohamad warisan kita selamanya. penuh dedikasi demi memastikan bahasa ini dihormati dan dimartabatkan. Mereka bukan hanya menulis atau berucap tentang bahasa, tetapi menjadikannya perjuangan hidup. Namun perjuangan ini tidak boleh berhenti pada mereka. Kita sebagai generasi pewaris perlu menyambung obor perjuangan ini dengan menyemarakkan semangat baru. Semangat yang sesuai dengan dunia moden, sama ada melalui pendidikan, teknologi atau dunia kreatif. Kita juga perlu sedar bahawa memartabatkan bahasa bukan tugas kerajaan atau DBP semata-mata, tetapi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Setiap kali kita menulis dengan tata bahasa yang betul atau berkarya dalam bahasa Melayu, sebenarnya kita sedang mempertahankan maruah bangsa. Dalam era globalisasi ini, kita boleh menguasai bahasa asing, tetapi jangan sesekali-kali melupakan bahasa sendiri. Seperti yang selalu diungkapkan oleh tokoh bahasa, bahasa jiwa bangsa. Jika bahasa kita hilang, maka hilanglah roh dan identiti bangsa itu sendiri. Akhirnya, marilah kita semua menyahut seruan cinta bahasa Melayu, menjadikan bahasa ini bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi wadah ilmu, budaya dan maruah bangsa. Sebagai generasi muda Malaysia Madani, marilah kita berjanji untuk terus mengangkat bahasa Melayu ke pesada dunia, kerana bahasa yang tinggi akan melahirkan bahasa yang mulia.